Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini aku ingin mengajak kita semua berfikir tentang satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan, iaitu kepimpinan. Apabila kita mendengar perkataan pemimpin, ramai yang terus terfikir tentang Perdana Menteri, Menteri Besar, Menteri atau ahli politik. Tetapi hakikatnya, kepimpinan bermula jauh lebih awal daripada itu. Seorang ayah adalah pemimpin kepada keluarganya. Seorang ibu memimpin rumah tangganya. Seorang guru memimpin anak-anak muridnya. Seorang pegawai memimpin kaki tangannya. Malah setiap daripada kita adalah pemimpin kepada diri sendiri. Persoalannya, apakah sebenarnya tujuan seorang pemimpin? Adakah itu memiliki kuasa? Adakah untuk mendapat penghormatan? Atau adakah untuk memikul satu amanah yang sangat besar? Pada pandangan aku, kepimpinan bukan satu keistimewaan. Kepimpinan ialah satu amanah. Jawatan boleh diberikan oleh manusia, tetapi amanah akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu tanggungjawab yang sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini tidak ditujukan kepada pemimpin negara sahaja. Ia ditujukan kepada kita semua. Maknanya, semakin besar kuasa yang kita pegang, semakin besar juga tanggungjawab yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Seorang pemimpin yang baik bukan diukur pada berapa ramai orang memujinya, bukan juga pada berapa lama dia memegang jawatan, tetapi diukur pada sejauh mana dia menjaga amanahnya, berlaku adil, berani mempertahankan kebenaran dan mengutamakan kepentingan orang yang dipimpinnya. Sejarah membuktikan banyak kerajaan jatuh bukan kerana musuhnya kuat, tetapi kerana pimpinannya hilang amanah. Banyak organisasi runtuh bukan kerana kekurangan wang, tetapi kerana kepimpinannya kehilangan integriti. Kuasa tanpa amanah akan melahirkan kezaliman. Kuasa tanpa ilmu akan melahirkan kesilapan. Kuasa tanpa rasa takut kepada Allah akan membuka pintu kepada penyalahgunaan kuasa. Sebab itu, apabila kita bercakap tentang kepimpinan, jangan hanya melihat kepada pangkat. Lihatlah kepada akhlaknya. Lihatlah kepada keadilannya. Lihatlah kepada keberaniannya mempertahankan kebenaran. Kerana pemimpin yang sebenar bukanlah orang yang mempunyai paling ramai pengikut, tetapi orang yang sanggup memikul beban paling besar demi orang yang dipimpinnya. InsyaAllah, dalam siri kepimpinan yang seterusnya, kita akan membincangkan satu persoalan yang sangat penting. Adakah kuasa itu satu keistimewaan atau sebenarnya satu amanah yang akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Aku Amirul Gokora. Kepimpinan bukan tentang siapa yang berada di hadapan. Kepimpinan adalah tentang siapa yang sanggup memikul amanah paling berat demi agama, bangsa, negara dan rakyat. Assalamualaikum.